Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke podcast kami. Hari ini kita akan membincangkan bagaimana e-pemasaran dapat membantu meningkatkan jualan dan perniagaan. Betul. Kami akan berkongsi punca penurunan jualan, strategi e-pemasaran yang sesuai dan pelan pemasaran selama sebulan. Soalan pertama, apakah punca penurunan jualan? Antara punca utama penurunan jualan ialah perniagaan tidak menggunakan platform digital. Ramai pengguna kini lebih gemar membeli secara dalam talian. Selain itu juga, promosi yang kurang aktif menyebabkan produk sukar dikenali dan pelanggan lebih memilih jenama yang kerap muncul di media sosial ataupun jenama yang sudah terkenal. Untuk persoalan kedua, apakah strategi e-pemasaran yang dapat dilaksanakan? Peniaga perlu memanfaatkan media sosial seperti TikTok, Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk secara konsisten. Betul. Produk juga boleh dijual melalui platform seperti Shopee ataupun TikTok Shop. Pengguna iklan berbayar turut membantu menarik lebih ramai pelanggan. Okey, untuk soalan ketiga adalah apakah kandungan pemasaran? Hasilkan video pendek, demonstrasi produk dan kongsi testimoni pelanggan bagi meningkatkan keyakinan pengguna. Selain itu juga, buat siaran langsung, kuis atau cabutan bertuah untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan-pelanggan. Seterusnya, apakah pelan e-pemasaran 1 bulan? Pada minggu pertama, buka akaun media sosial dan perkenalkan produk anda. Pada minggu kedua pula, muat naik kandungan secara konsisten serta tawarkan promosi. Minggu ketiga pula, jalankan iklan dan bekerjasama dengan influencer-influencer yang terkenal. Minggu keempat, nilai prestasi berdasarkan jualan dan maklum balas pelanggan untuk penambahbaikan. Kesimpulannya, e-pemasaran sangat penting untuk membantu perniagaan kekal relevan dan meningkatkan jualan. Dengan strategi yang betul dan kandungan yang menarik, perniagaan mampu mencapai lebih ramai pelanggan. Terima kasih kerana mendengar podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam episod akan datang.